What's up guys? Okay, hari ni kita ada satu trailer yang saya nak tengok. Trailer Kifarah. Alright, jom kita tengok apa dia jadi, apa trailer dia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Amelie. Kifarah. Ui. Prime Astro Shock. Wow. Wih, cantik. 6 ron bro, 6 ron. Tanya pada diri sendiri, apa salah Yusof? Kenapa Mama lari? Syukur Yusof pulang. Dia nak jumpa anak kesayangannya sebelum dia pergi. Wih, Sharifah Sakinah, Diana Jasmine. Kenapa datang? Kan saya dah cakap jangan datang. Kenapa tiba-tiba balik? Ui, macam best. Shit. Yusuf, kenapa ni? Mari berpuaka, Marisa. Kau bersekutu dengan syaitan. Itulah dia trailer filem Kifarah yang diarahkan oleh Gus Abu Bakar. Okay. Director filem Polis Evo yang pertama buat cerita hantu. Wow. Okay. Lepas tu dengan kerjasama Scope, Primeworks, Astro Shock. Gila, 3 company yang terbesar tahun ni. Aku ada high hopes untuk filem ni. Daripada trailer dia pun aku nampak macam wow, menarik. Macam ular ni kan. Dia ada vibe-vibe munafik. Babak kubur tu. Itu really dengan bunyi La ilaha illallah. Gila. Rasa munafik tu. Macam pelik bunyi dia. Ada gambar 2 orang perempuan, seorang lelaki ni macam misteri dia Laila apa semua. I don't know the plot. Okay, kita tengok 9 Oktober kan? 9 Oktober. Filem seram tempatan kita lama dah kita tak dapat rasa. Filem seram tempatan. Apa pendapat korang kalau dah tengok trailer ni? Apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Kita tengok trailer yang lain. Nah.